Weh, kau tengok komen tu. Kata tak suka merah. Tapi kerusi warna merah. Piano warna merah. Banyak warna merah. Dia cakap pasal studio kita ke? Lah kot. Sudu kita lah kot kan. Tapi memang kalau kita tengok banyak juga warna merah yang kita pakai ni. Yelah, sebagai fan Liverpool, memang warna merah tu warna kebangsaan kita. Itulah. Tapi yelah, sebab kita tengok gambar je Pro 2 Trust ni. Jom, alang-alang kita sekarang berada dekat depan Pro 2 ni. Jom kita tengok Pro 2 Trust ni daripada depan. Interior dia warna merah, on ke tak on? Let's go. Okey, jom kita tengok depan-depan interior Pro 2 Trust ni. Warna merahnya okey ke tak okey? Let's go. Hai. Wish, actually not bad juga Pro 2 Trust ni bila kita tengok depan-depan. Bila kita tengok gambar tu nampak macam biasa, nampak macam Ativa kan. Tapi bila kita tengok daripada depan, nampak lebih besar lah berbanding dengan Pro 2 Ativa yang dekat luar tu. Tunjuk sikit. Dia lebih besar daripada Pro 2 Ativa. Yalah, segmen yang berlainan itu segmen A, SUV, yang ni, this one segmen B. Lawan dia adalah Honda HR-V, Proton X50, Cherry 3 Cross. Cumanya aku lebih prefer design bumper yang terdapat pada Toyota Yaris Cross, which is nampak lebih premium, lebih mahal. Tapi yalah, ini adalah design language untuk model-model Pro 2. Bila tengok, ini adalah Pro 2. Dia punya design grey pun lebih kurang sama macam Alza dan juga Ativa. Untuk model ni adalah merupakan variant H, datangkan dengan gear up accessories. Pada bahagian depan ni kita akan dapat lips yang nampak agresif. Itu adalah signature untuk gear up accessories. Tak kira lah untuk model-model Pro 2 yang lain. Kita tengok Pro 2 Myvi, dia punya gear up accessories lagi agresif. Okey, lampu headlight yang sama seperti Toyota Yaris Cross, cumanya kemasan dalam ni dia menggunakan warna glossy black. Untuk Yaris Cross menggunakan warna matte silver ataupun chrome. Dan kat sini datangkan dengan housing untuk fog lamp. Dia punya housing dia agak unik rekaan dia, macam bentuk L, dan lampu fog lamp ni berbentuk bulat dan housing dia menggunakan kemasan warna glossy black. Ada front sensor dekat bahagian depan. Untuk Pro 2 Trust ni, dia lebih kurang sama macam Toyota Yaris Cross pada bahagian belakang. Yang paling aku suka untuk Pro 2 Trust ni, dia punya lampu tail light dia ala-ala Lexus sikit dengan design dia yang tajam dekat bahagian hujung ni. Memang macam nampak sebuah Lexus. Untuk Pro 2 Trust ni, ditambah lagi dengan penggunaan diffuser untuk gear up accessories ni, dia nampak lebih agresif. Dan juga ada double spoiler kalau korang add on untuk gear up accessories, nampak lebih agresif sikit lah pada bahagian rear end untuk Pro 2 Trust. Dan untuk Pro 2 Trust, tak kira variant H ataupun variant X, datangkan dengan power boot dan keluasan power boot dia sekitar 471 liter, which is lebih besar berbanding dengan Proton X50. Proton X50 sekitar 330 liter lebih kurang macam tu. Dan datangkan juga dengan tonneau cover. Ini paling penting, dia ada power boot untuk variant X dan juga variant H. Memang very nice bahagian belakang. Tapi kalau spoiler ni dia besar sikit, mungkin lebih cantik lah. Sebab kita tengok bahagian sini dia dah ada double spoiler, dia punya diffuser pun dah ke belakang sikit. Cuma bahagian atas ni dia nampak macam menguncup sikit. So kalau spoiler ni ada add on untuk gear up punya accessories lebih panjang sikit, nampak lebih agresif, lebih nice. Tapi aku suka dia punya ni rim dia. Rim dia memang lawa. Nampak macam 18 inci, tapi in fact ini adalah 17 inci menggunakan tayar Toyo Proxus CR1, which is okay lah kan. Dan datangkan dengan disc brake pada bahagian belakang. Ialah sebab dia menggunakan EPB, Electric Parking Brake.
Dia punya design rim ni macam ala-ala yang dia Tucson. Oh, very nice. Dan datangkan dengan cladding yang cantik juga design dia. Dia petak, dia bukannya bulat. Dan ini dia punya skirting, gear up. So, apa yang korang dapat untuk gear up accessories ni, berharga lebih kurang RM2,700 korang dapat lips dekat bahagian depan ni dengan kemasan ada DRL. Dia korang akan dapat skirting ni dengan kemasan warna hitam dan juga warna silver, dan juga korang akan dapat diffuser tadi lah, diffuser pada bahagian belakang untuk double spoiler dan juga side mirror cover ni, dan juga pada bahagian depan ni. Ini korang kena tambah lagi RM900. So total untuk bahagian exterior gear up accessories ni korang kena add on sekitar RM3,600. Tak termasuk lagi dengan gear up accessories untuk bahagian seat. Untuk seat variant X dan juga H datangkan dengan fabric lah. Tapi kalau korang nak dapatkan leather seat, kena tambah sekitar RM1,200 untuk dapat kemasan leatherette macam ni lah, dengan warna hitam dan juga kemasan benang merah yang tak terlalu striking sangat lah, seperti yang kita lihat pada Pro 2 My-V. Gear up punya skate dekat bahagian sini, dan juga ada lampu dekat bahagian kaki ni lah. Yang ini not sure berapa harganya. Okay, ni untuk kita kontrol lampu pada bahagian bawah ni. Kau nak warna apa, tekan je. So kita boleh kontrol lighting. Ini add on lah untuk gear up accessories. Untuk bahagian skate ni juga dia berubah warna. So dekat sini lebih kurang ada 5 ke 6 warna lah. Okay. Bila kita tengok in real life, sebenarnya warna merah ni nampak okey juga kan. Mungkin sebab kita tengok gambar kot kan, nampak macam serabut. Tapi bila kita tengok depan-depan, quiet okey. Kau tengok kemasan dekat upper dashboard ni, dia plastik tapi dengan kemasan warna merah. Dekat bahagian center dashboard ni, dia menggunakan kemasan ada benang warna merah, macam elemen fabric juga dekat sini. Dan dia menggunakan ini kemasan soft touch leather which is okey lah sebenarnya kalau kita tengok depan-depan. Sebab itulah kita jangan tengok gambar je, don't judge by its cover. Kena tengok depan-depan. Bagi aku okey, dia punya design cabin, layout dia lebih kurang sama macam Alza, Axia, Ativa. Cumanya this one more nampak lebih premium lah berbanding dengan layout cabin pada Alza, Ativa ataupun Axia. Dengan kemasan warna merah yang aku rasa okey, tak overdoing sangat, which is acceptable. That's why Pro 2 kata untuk Pro 2 Trust ni, dia punya main target dia, customer dia adalah pengguna My-V yang dah lama menggunakan My-V. Kita tengok My-V dia banyak menggunakan elemen warna merah kan. That's why Pro 2 Trust bawa masuk juga elemen merah ni pada Pro 2 Trust, which is kalau kita tengok dari depan okey je sebenarnya, kemasan warna merah. Dan kita tengok pada bahagian headliner ni, dia dah menggunakan headliner warna hitam, nampak lebih sporty Actually bila kita tengok gambar nampak macam biasa je cabin pada Pro 2 Trust ni, tapi once kita masuk actually nampak very premium juga sebenarnya, dengan bahagian center konsolnya yang agak agresif dia punya design. Ada macam padding dekat sini, mungkin untuk menampakkan kokpit pada bahagian driver. Yelah, nice. Dia lebih kurang macam Elantra CN7 aku lah. Bahagian center console ni dia ada macam padding dekat sini. Dia lebih fokus kepada driver. Dan for the first time untuk model high-end Pro 2 untuk Trust variant H ni datangkan dengan meter analog sahaja. Dia tak ada meter fully digital, yang mana Axia yang murah tu pun ada fully digital meter cluster. Mungkin macam aku cakap, Pro 2 nak meminimumkan harga Pro 2 Trust ni supaya tak terlalu mahal sangat. Dan datangkan dengan floating IHU
support Apple CarPlay tapi wired saja. Itu pun satu kekurangan juga pada Pro 2 Trust. Okey, ni aku pujilah. Seat dia memang sedap lah ya. Padding pada bahagian tight support pun cukup ergonomik, selesa dan comfort. Aku rasa ini adalah seat yang paling sedap lah dalam line up model-model Pro 2. Ini aku nak cerita. Trust ni, dia ada dual camera system untuk ADAS function. Tapi, yang tak logik dia tak ada fungsi ACC, Adaptive Cruise Control, yang zaman sekarang ni memang satu function yang wajib ada. Dia sangat-sangat berguna bila kau balik kampung, dekat highway, memang tak penat kaki dan juga ketika waktu jam. Satu lagi kau tengok bahagian dalam. Bila tak ada fungsi ACC, dia akan mencacatkan pada bahagian steering ni. Kau tengok bahagian spoke kanan ni, blank kosong sebab dia tak ada ACC. Bila tak ada ACC, dia tak ada button untuk aktifkan Adaptive Cruise Control. Tapi ada sikit-sikit lah button kat sini, ada drive dan juga trip. Which is aku rasa sepatutnya dua button ni pindah ke atas. Baru nampak nice, baru nampak balance. Betul tak? So, itu berkenaan dengan Pro 2 Trust, model yang dah lama kena sidai rakyat Malaysia. 2 tahun kita tunggu model ni akhirnya muncul. Itulah aku kata, don't judge by its cover. Korang kena tengoklah depan-depan, barulah nampak keistimewaan dan kelebihan Pro 2 Trust ni. Bagi aku, lepas kita tengok depan-depan, actually Pro 2 Trust ni dengan harga RM76,000 sehinggalah RM82,000 merupakan harga hierarki harga yang cukup kenalah dengan spek yang ditawarkan, walaupun aku masih rasa agak tak logik Pro 2 tak letakkan fungsi ACC untuk variant H ni. Tapi overall dari segi harga dan juga package yang ditawarkan dengan seat yang sedap, interior yang lebih mewah, lebih premium berbanding dengan model line up Pro 2 yang lain, banyak material soft touch yang digunakan dengan size dimension yang besar. Aku rasa ini adalah SUV B segment paling murah yang ada dekat Malaysia setakat ini. Tapi kalau letakkan fungsi ACC, perfect. So, apa pendapat korang berkenaan dengan Pro 2 Trust? On ke tak on? Komen dekat bawah. Assalamualaikum.